Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib agih bantuan hampir 60 juta ringgit kepada 36,000 penerima seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sepanjang Ramadan ini. Pelbagai inisiatif kebajikan dilaksanakan termasuk 41,721,000 ringgit bagi program pembangunan asnaf dan 18,180,000 ringgit bantuan persediaan Aidilfitri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, inisiatif dilaksana bagi menyantuni golongan memerlukan terdiri daripada golongan OKU, anak yatim, mualaf serta keluarga berpendapatan rendah. Kita mengambil pendekatan dan percaya bahawa saya ucapkan syukur Alhamdulillah kerana dapat bertemu dengan orang-orang istimewa lah di kalangan asnaf dan juga syarikat-syarikat yang telah menyumbangkan sebanyak 20 juta ringgit zakat pada hari ini, dan saya seperti biasalah merayu supaya akan lebih ramailah individu-individu dan syarikat-syarikat yang akan tampil ke depan untuk melaksanakan tanggungjawab zakat kepada PPZ Mawib dan kemudian akan diagihkan oleh Mawib, insya-Allah. Inisiatif berkenaan bukan sahaja memberi bantuan dalam bentuk kewangan tetapi menjadi platform memperkukuh hubungan antara masyarakat bersama golongan memerlukan. Menerusi program Rahmah Madani Ramadan Mawib, Majlis Iftar bersama Asnaf dan Muzaki malam tadi, seramai 600 asnaf sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur diraih. Setiap asnaf menerima sumbangan RM500 seorang.